Macam, oh ini makanlah bakso. Bakso ni sedap. Kan datang jauh nak makan bakso tu. Jauh kan? Apa langkah masuk kereta? Sampai apa keluar balik. Jauh. Penat apa? Betul lah. Dah ada bilang. Expert kan? Sedap kan? Betul lah kan? Saya macam nak sikit lagi. Mok tu kali apa? Dia macam bagi manis-manis sikit. Tak adik eh? Sebab duduk ni bagus lah. Kau ambil saya punya? Rasa kita rasa apa? Ha, tu tak? Pukul 3 hujan. Ramai dah orang. Sebab hujan kot semua cari. Sup. Lama tak dengar bunyi? Balik dia. Tak nampak pun. Bigo. Kan? Mana? Lebah lah. Kenapa lepas mana peluluk? Mak tak payahlah, biarlah dia kat situ. Terbang dia lagi. Kita nak makan. Jom mak makan. Balik. Hanya usik dia lah. Ramai orang dah 10 tahun tak datang sini. Dulu sekolah menengah selalu datang sini lepak dengan kawan. Sebab nak kena buat buku scrap tu. Balik hujung minggu pada asrama datang sini. Dibayar ke dia tambah lagi? Tak apa. Dia lah. Okey. Jadi dua-dua tertunggil. Tutudin. Macam mana air hujan? Aku hujan. Hujan lagi ramai. Sedar tu orang mari. Tapi meatball dia dah kecil dah. Tapi nampak meatball dia tu homemade tu. Dulu kedebuk. Tak ada kedebuk. Dia macam besar sikit. Sebab Dia tak tahu nama gerai apa. Warung Pak Abu. Pak Harun. Warung Pak Harun. Bakso Pak Harun. Kalau datang cakap Dayah Tiba tak kenal lu. Apa? Saya datang ni tempat sekolah menengah dulu. Okay? Lutut. Hey lutut. Dulu balik je cerita. Sekejap lagi kalau Adik boleh makan apa dik? Bakso. Sedap. Dia cakap sedap. Lepas tu naik motor pergi Sing. sisi satu Malaysia. RM1 sejam. Hello everyone. Aku tahu kipas bunyi kuat tapi panas sekarang ni, so saya tak nak tutup ya. Welcome to daily vlog. Mana? Yo, saya sekarang ni excited untuk vlog dekat, not excited, saya macam rajin vlog dekat phone. Okay, aku harap korang tak kisah sebab kualiti dia low sikit. Ya, I know. Tapi sebab senang. Okay, lagi pula ada isu sikit dengan kamera lama. Kamera tu okay, tapi macam tak apalah. Tapi tak apa, itu nanti saya settle. Korang tak perlu tahu. Okay, you just enjoy watching this vlog. Okay, but kalau korang tak suka, bagi tahu je lah. Okay, aku record kat phone. Aku tiap hari aku record. Okay, tapi kalau kamera dia macam ikut mood saya. So bagi tahu lah. Kalau korang more to quality, nak quality video yang best, dan saya vlog kat kamera. Tapi mungkin tak banyak vlog. Kalau phone, then banyaklah video aku akan post. Macam tu lah. Ya. Apa aku tak bawa dah? Tadi tak touch dah debit. Kalau pukul debit kan pukul 12 tak ada dah guna. Terus
ni habis wayang balik kan video lama kan? Tak ada lama, video macam 2 bulan yang lalu kan? Ke 3 bulan. Dalam tu I bawa pasal adik cerita dekat Hana dengan mak adik mimpi pasal musang tu. Tahu tak, Asyu mimpi kan musang masuk rumah kita dengan anak beranak dia. Lepas tu adik cakap, adik pun, loh, memang datang pun itu. Memang datang sungguh. Mak Kak Ana tak ada adik ayah. Wah, boleh masuk ke? Oh, dah tulis. Please do not sit Dulu dengan Hana. Jom. Tak jadi macam adik tu. Adik tu influencer ke? Kenapa dia keluar macam tu? Tingkat berapa tahu ke? Nak pergi kafe, tapi tak tahu kafe tu nama apa? Oh, mak tu tinggal. Tahulah nak matuk. Oh, sedap ni kain ni. Untuk cuaca sejuk. Tebal. Macam air Cameron rasa. Jom. Nanti kau penat. Tengoklah sekali tak suka tu boleh. Matuk buat perangai. Matuk kata kat patung tu. Ni kenapa pegang buntut dah terberak? Ini ikut. Tak ada betul duduk. Cantik lah. Fana. Betul tu asal apa? Tapi cantik. Oh, RM20. RM30. Tapi tak pakai tahu dah tu. Year end sale 60%. Renoma. Oh, saya dah belajar menggunakan tangan dengan baik. Wow. Bolehlah. Boleh segi pakaian tak hari ni. Ma. Dia ada apa masih nak tunjuk? Sekejap alamak. Sama tapi yang ni tambah. Dramatic green. Ini ada green latte. Oh gitu. Jangan tu. RM1 for second cup. Oh, hari ni last. Oh, ya ke hari ni last? 28 to 30 November. Bagi saya betul. Oh, macam menarik. Mango green. Dia review tu banyak yang ni. Ataupun ambil yang ringan-ringan. Taruh mochi. Boleh cakap macam taruh. Boleh nak baca taruh. Nak pergi. Tapi sebenarnya cukup boleh taruh fresh milk. RM1. Dia tu. Masak yang ni. Tak nak lah. Saya berapa kali nak ambil shot yang ni. Ada pergi Coffee Bean. Coffee Banana. Christmas. Tang 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 tang. Let's go Big B. Aku macam air raya. Kita tak gorgeous pun macam air raya. Kita tak beli baju raya lagi. Saya macam biasa beli online je. Dia macam ni tau. Orang-orang yang duduk IM Bukit Istana, dia dah balik sini. So ramai lah kita tengok orang-orang tu. Sebab sebelum ni dia pun duduk KL. Balik ni anak-anak duduk asrama je. Betul tak? Betul tak? That looks so good. Buat je kopi kita je pun. Tak payah malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengundang maut. Potong lah tu macam tu. Dia buat ni circle kat situ. Potong. Okay. Padahal orang kata tadi tak kisah. Macam kena marah. Alah nak kacau tu tak ambil lembut. Memang nak apple pie ke? Nak chicken pie ke? Siang bulu. Kita lah. Sedap. Sedap. Masak juga. Sedap. Gila. Macam kanak-kanak. Ni tu ada muka duduk sama. Ya.
Sebab dia rasa yang akan nak selama ni. Dia punya sedap tu. Sedap tak sedap. Sebab dulu beli kat mana pun sedap. Coklat. Lepas tu dah tak ada dah. Nanti yang ni baru dapat balik rasa. Adik dia tak ada. Gosok gigi ya nanti. Tak coklat tu. Tak lama tu minum akak pun terberhenti ingat ke botol. Ingat dia tak gosok gigi. Gosok lah. Kata nanti coklat tu. Mak yang kena gosok. Dia orang baru minum dia pergi cakap. Memanglah orang berhenti. Kurang manis. Sedap. Atuk sedap atuk. Kamu di bawah ni? Tak tahu. Tapi dia macam madu. Kena ambil semua tu tak? Hot karamel lah. Mungkin jatuh lah. Okey, tidak gak. Panas lagi ni. Panas. Abok minyak. Tak lagi. Tak lama lagi. Dapat eh? Oh, ada lagi dah. Tiba-tiba licin. Siapa minum mana nak? Tak apa minum ke? Amat. Yang kopi tu balik kat Cameron tak mau minum kopi espresso, tak letak apa-apa. Pakat lekat adik nak kopi. Alah nak minum, tak apalah. Dia lagi balik tambah air panas, lepas tu baru nak ejah-ejah cream lah. Sebab nak kena pergi beli makan drive thru dia. Balik tak ada. Macam ada bekas. Air. Saya tak beli susu, tak beli gula lagi. Tak. Oh, kopi. Macam kopi. Apa tak sedap? Pahit dah orang minum. Mak dia bagi pahit. Tak pahit mak. Kau baik minum kopi. Oh, betul. Tak, masa air susu mak minum ke? Tak, mak tak minum. Mak tidur tadi. Adik, mak lah. Abah dia tinggal. Siapa lagi nak minum? Tanya, apa minum? Tak tahu. Oh, tak minum. Tu siapa nak minum? Apa? Apa wangi minum? Oh, abang minum. Aku nak ngakak. Ada marah betul tu. Satu yang marah sebab ada yang nak minum kopi. Dua sebab aku minum kopi dah tak ada lagi. Tapi sebenarnya nombor satu adik marah yang tu lah. Kau lah. Kata apa nak minum baik abang minum kopi. Oh, senyap lagi. Esok. Kata senyap esok semua. Pergi nak makan orang kakak ke apa tu. Pasta ni. Itu banyak dekat tu kan. Teh tu kan. Oh, sedap. Semua sedap tu mak. Oh, sedap. Apa kena minum? Atau awak tak ada lah. Tak apa kan. Tak sedap pun lah. Nak digarang. Tak, itu je lagi. Aku ingat aku record vlog dari banyak gila best. Tapi rupanya saya tak tekan button press start button. Janganlah kacau dia. Bye-bye hamster. Ha? Dah sikit je macam dah. Kena duduk lah kata. Sana belah sini. Asap kok. Ini kat Kuantan tu. Nak pergi berjalan. Dah lah. Tak dengar cakap macam tu. Aku duduk atas. Tak, kalau dengar cakap tak apa mak. Tak dengar cakap. Orang kata tadi pintu ni tak nak. Dah ada kereta bahagia. Dia ikut kita cari kereta kat mana. Okay. Cina dia orang buat cuci kereta kat sini. Tak lah, ada kaki. Dia kena tinggal saja dia. Apa ni? Lampu. Ni apa? Ada merchant pop-pop. Belum raya lagi ni.
Pak oh ni. Ni balon ni kakak kan? Oh dah pandai lah. Room tour bilik Kak Hana. Tapi tak tidur sini pun. Almari. Oh, mainan banyak. Oh dia. Banyak adik banyak sangat. Haa lah adik punya Ultraman. Naknya Ultraman. Adik Hayan dia minat Ultraman. Dan juga robot dinosaur. Roar. Ada apa lagi? Kereta. Oh ni pun. Ni Ultraman ke ni? What is this? What is this? Rasa-rasa. Okay. Oh, ada gun. Pup. Ni apa? Banyak aku simpan. Oh. Botol susu. Bukan botol susu. Botol susu. Hari tu aku buat. Star. Akak buat ni lah. Ya, macam kaki hari tu patutnya letak ni. Wah. Banyak ni apa ni? Simpan. Ni ada stars. Jom makan. Jom. Rasa lapar dah. Ni. Marilah goyang upeng ipeng. Ya. Tu, mami panggil tu kakak. Ya, kejap. Marilah goyang upeng ipeng. Tolong. Nak pimpin. Dia, kenapa? Dia tahu ke apa? Dia suka dia benda nak buka-buka dia. Kak Ana make up ke Kak Ana? Make up aku selekeh. Oh, nak ikat rambut. Ready untuk masuk social media? Rambut macam ni. Apa ni? Tahu. Dah apa tu Kak? Nak senyum-senyum je lah masalah nak tahan-tahan. Tak bawah dia. Pilah kau nanya. Satu. Lepas tak boleh. Nak ambil lah. Tak boleh. Mana Kak? Tak boleh. Kat mana? Ni kat situ. Asyik tak nampak pun kat mana? Kat apa? Dia tengok ada tak? Mana adik punya? Batuk jangan kat kaki batuk. Sekejap. Apa tu? Nampak apa? Boleh dek? Boleh dapat. Dia punya Ultraman masuk bawah. Oh dapat. Tengok. PSC. Ultraman lain ke yang jumpanya? Ya. Ya. Ada lagi ke? Ultraman adik yang tu mana? Kaki ya tak nak ya. Tangan dia. Ya. Ni yang lain. Oh, tak ada tak ayak. Ya. Sini. Kakak pakai lah. Adik sini lah. Malu apanya? Sini lah. Tolong. Kalau tinggal digerak. Boleh ke tak boleh dah? Dia kena picit. Lepak. Je. Nak satu? Tu kenapa ada dua tu bagi aku? Tak bunyi pun. Adik tak bunyi tu ada. Paling kuat. Satu je. Aku minta kakak satu. Terus kerja. Ada satu. Boleh? Boleh. Boleh. Elok lah. Hayo. Mana? Ui. Ada wajah tu. Macam persembahan adik. Dah. Tapi biar. Ya. So dia guna apa? Batu dia bagi masuk.
apa? Jangan. Adik kakak sapu ke? Bye. Bye bye. Cipi, 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 cipi.